Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Masih lagi bersama ke? Waalaikumsalam. Masih lagi bersama ya. Slot terakhir ni 1 jam lagi ya. Bersabar, harap bersabar. Sabar. Okey. Alright. Kuat ni Okey. So, kalau semua dah bersedia ya, kita mulakan lah ya. Alright. Okey, alhamdulillah ya, kita dah sampai ke hujung pada hari inilah ya. MJM masih berjalan ya, sampai ke hujung hari ini ya. Kita ada satu lagi slot yang sangat penting, pada saya lah sangat penting, iaitu taklimat kesihatan ya oleh Pusat Kesihatan Universiti. Okey. Di sini bersama-sama saya adalah Dr. Farhana Nurul Farhana binti Ismail ya, ia ketua bahagian perubatan ya, Pusat Kesihatan Universiti. Okey, selamat datang ya, Dr. Farhana. Okey. Dan saya rasa banyak ya soalan-soalan mungkin daripada mereka yang terkesan ya dari segi status kesihatan masing-masing ya. Saya percaya ramai pelajar kita ni ada ya status kesihatan masing-masing sebelum mereka hadir untuk melapor diri di kampus ni. Saya percaya anda semua ya, pelajar semua ada ya masalah-masalah kesihatan yang perlu mendapat perhatian. Kalau duduk di rumah ya, kalau ada keluarga dan berhampirannya berdekatan, jadi mungkin mudah ya untuk dikawasali oleh keluarga. Tapi bila awak dah berjauhan ya daripada keluarga, berada di kampus bersama kawan-kawan daripada latar belakang pelbagai ya. Okey, dan mungkin ya tak keras kalau saya kata bawa penyakit macam-macam ya daripada kampung tu. Okey, dan awak duduk pula berempat dalam bilik itu, bayangkanlah ya pelbagai ya risiko kesihatan yang boleh dihadapi oleh para pelajar. Jadi kepada yang terkesan ya, saya nasihatkan sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan ya, kemusykilan berkenaan kesihatan ini, sila ajukan. Ingat ya, boleh ajukan soalan dalam chat box untuk jawab oleh mana-mana pegawai yang ada, dan juga boleh juga ya onkan mic untuk berjawab. Tapi kita bagi peluang dulu kepada Dr. Farhana untuk sampaikan dulu taklimat. Okey, taklimat berkenaan apakah perkhidmatan-perkhidmatan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh PKU kepada pelajar universiti. Okey, termasuk juga dengan pemeriksaan kesihatan yang awak akan buat nanti bila awak melapor diri nanti selepas 21 Jun nanti awak akan buat pemeriksaan kesihatan di sini. Dia bukan masuk sekolah asrama dulu Dr. Farhana. Kena pergi klinik bayar mahal-mahal untuk membuat pemeriksaan kesihatan. Tapi di sini memang universiti menyediakan perkhidmatan itu. Senang datang ke sini, rekod pun semua akan disimpan di PKU. Jadi mudah untuk kita memberikan perkhidmatan dan kemudahan yang terbaiklah kepada semua pelajar. Okey, alright. So tanpa saya membuang masa, okey, boleh kita teruskan Dr. Farhana kena taklimat dahulu Kita simpan dulu soalan tu untuk ke hujung sesi nanti Okey, silakan Dr. Farhana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat petang kepada adik-adik semua. Apa khabar ke? Sihat ke semua? Alhamdulillah, khabar baik. Tahun ni mencapai dalam 6 hari. Sihat, doktor. Berbanding tahun-tahun lepas ialah satu peningkatan angka yang besar lah Cik Fahri Saya. Okey. Sebelum itu sukalah untuk saya sharekan slide tentang perkhidmatan di PKU, Pusat Kesihatan Universiti. Okey, untuk makluman adik-adik semua, kita bertuah kerana di UMT kita ada satu klinik yang disediakan khas untuk pelajar UMT. Jadi you can go there for free lah. Nanti saya akan terangkan sedikitlah klinik dekat mana, apa yang kita sediakan Okey, saya rasa we can go through kita punya slide lah. Saya faham ramai nak tanya soalan. Saya rasa saya lebih selesa untuk kita bertanya di akhir saya punya taklimat. Saya bagi taklimat sikit je tentang nak bagi kenal dulu klinik ni macam mana Okey. Okey, nampak tak? Ni kita punya klinik Pusat Kesihatan Universiti, ataupun kalau ada, saya rasa semua ni Malay lah kan, yang boleh bahasa Melayu lah. Mungkin ada yang berbangsa Cina ataupun India, tapi semua orang boleh saya bercakap dalam bahasa Melayu Okey, ini adalah pusat kesihatan kita. Kita berada di bangunan
berdekatan dengan sebelah pusat Islam masjid ataupun berdekatan juga dengan CIMB. Okay, kita ada ambulans kita. Okay, inilah bangunan kita. Okay. Okay, lokasi ni nanti adik-adik akan orientasi lah dekat sini insya-Allah. Saya rasa antara tempat yang semua orang wajib kenal lah, okay, klinik kan. Kalau ada apa-apa, senang untuk dapatkan rawatan ataupun untuk dapatkan konsultasi lah. Okay. Okay, this is our carta organisasi lah. Orang kata tak kenal maka tak cinta. So dekat sini kita ada 4 orang doktor dan kita ada pengarah, timbalan pengarah. Kita ada dental officer juga, gigi pun ada. So adik-adik memang tak perlu keluar pagar lah untuk ke klinik kan. Dan memang datang, kalau klinik kesihatan kena beratur lama, dekat PKU pun ada certain masa kena beratur lama juga. Tapi at least kita boleh walking distance lah untuk ke sini . Okey, inilah staff-staff lain lah. Kita ada MA juga 4 orang. And then kita ada staff nurse. Ni kita, our nurses kita cantik-cantik belakang ni, nurses kita. Okay. And then kita ada, this is our counter lah. Ni counter lama. Sebenarnya kita ada counter baru yang kita baru siap. Baru je rasmi. Okay, inilah gambaran kita punya klinik lah. And then, okay, servis-servis yang ada di sini. Mungkin adik-adik tanya, okay, klinik ni boleh buat apa? Boleh dapatkan apa kan rawatan? Kita ada pesakit luar. Rawatan pesakit luar ni macam seperti sakit yang biasa-biasa kita pergi rawatan, kita panggil rawatan green zone lah, rawatan yang contohnya sakit demam, batuk sesama, sakit-sakit kulit, sakit asma ke, ataupun nak sambung ubat, ada penyakit sebelum ini boleh. Dan kita ada emergency unit. Emergency ni lebih kepada kes yang lebih kecemasan lah, yang memerlukan lebih pemerhatian. Dan biasanya kalau dekat emergency unit ni kita akan untuk buat prosedur kan, masukkan air ke, untuk cucuk ubat ke, okey, dekat sinilah. Kita ada emergency bed yang kita ada 3. Kita ada 3 katil. Sebenarnya dia adalah satu, bagi saya, bangunan yang agak kondusif dan besarlah untuk cover adik-adik agar lebih selesa lah mendapatkan rawatan di sini. Dan kita ada farmasi juga, farmasi kita ada ruang dental, sakit gigi pun senang. Kan, kalau tengok dekat luar nak pergi temu janji, sekarang ni temu janji ataupun TCA ni, saya panggil TCA ni adalah temu janji lah, appointment. Dah memakan masa 2 bulan. Kalau kita isi kat Mas Sejahtera tu, sakit gigi hari ni 2 bulan nanti baru jumpa doktor. Tapi kat sini kita ada dental officer, yang mana kita boleh buat by appointment jugalah kat sini . Okay, and then kita ada X-ray. Untuk makluman semua, di Kuala Nerus sebenarnya amat beruntung lah berada di Pusat Kesihatan Universiti ni. Klinik di Kuala Nerus sebenarnya, di KKM kita ada klinik seberang Takir yang terdekat dan klinik Batu Rakit yang terdekat. Dan hakikatnya sebenarnya kita ada X-ray. Selain pada GP lah yang klinik-klinik swasta dekat luar lah. Kalau klinik yang lain pun tak ada X-ray dan diorang kena refer ke bandar, klinik yang terdekat lah, sama ada klinik kesihatan Manik ataupun klinik kesihatan Hiliran. Jadi dengan adanya X-ray mudah lah kalau adik-adik yang ditimpa musibah, contohnya kepatahan ke, aksiden kalau boleh tak nak lah, kalau boleh nak sihat lah. Tapi untuk buat benda yang lebih, kita ada di sini, kita ada dan tak payah nak keluar lah. And then we have fisioterapi juga, okay, untuk servis-servis fisioterapi. Dan kita ada lab juga untuk menguji darah-darah asas lah, darah yang simple investigation lah. Kalau lebih kita kena hantar keluar jugalah, okay. Tapi kita adalah servis tu. And then kita ada juga public health ataupun kesihatan awam. Kesihatan awam ni lebih kepada pencegahan. Kalau tadi lebih kepada rawatan dan management lah perawatan. Public health ni lebih kepada mencegah penyakit tu daripada berlaku. Contoh dengue, okay, penyakit berjangkit. Kalau sebelum ni kita cover COVID, influenza, penyakit kelamin, itu adalah penyakit berjangkit yang akan dijaga oleh bawah kesihatan awam lah. Okay. Banyak lebih kepada program pendidikan kesihatan dan penguatkuasaan lah. Okay. Kantin-kantin di sini pun untuk makluman adik-adik semua adalah di bawah penyeliaan pusat kesihatan, bawah sektor kesihatan awam lah. Kita ada juga unit kafe lah kat sini. Okay. Next kita ada ambulans. Kita ada 2 biji ambulans baru lah setakat ni. Yang total 3. Ambulans untuk medical cover lah. So kalau adik-adik yang perlu di-refer keluar, nak kena pergi hospital, so kita boleh refer sendiri tanpa kita perlu jemput ambulans luar lah. So saya rasa ini adalah satu kelebihan lah untuk dirujuk secepat mungkin. Okay? Kita biasanya kalau
adik-adik yang di luar Terengganu kan nak tahu kalau di refer, biasa kita akan refer dalam Terengganu sahaja. Tak adalah tiba-tiba saya nak balik kampung, nak refer Johor Bahru, tak boleh lah. So kita refer ke Hospital Sultanah Nur Zahirah. Nanti boleh cari kan kat mana HSNZ tu. Hospital Sultanah Nur Zahirah tu adalah hospital General Hospital di Terengganu lah untuk melihat kes-kes yang memerlukan rawatan lebih lanjut ataupun lebih rapi. Okay. Ini adalah administration ni lebih kepada admin lah untuk bayaran kan. Nanti adik-adik akan buat medical check up ataupun buat servis-servis yang memerlukan bayaran. Tempat bayaran ni adalah di sinilah. Okey. Okey, setakat ini sebelum saya pergi pada operasi klinik, ada soalan ke nak tanya? Okey, ke rasanya saya teruskan dulu Okey, untuk operation, untuk makluman semualah, kita beroperasi daripada Ahad ke Khamis lah, seperti waktu pejabat yang lain. Cuma ada waktu-waktu, kalau hari Khamis tu kita boleh awal sikit. Daripada Sunday to Wednesday, Ahad kepada Khamis, kita bermula pada 8 pagi dan kita habis pada pukul 4.45 petang lah. And then pada hari Khamis kita habis awal sikit, iaitu 4.30 petang. Dan dimaklumkan juga kita ada lunch break lah. Dia tidaklah seperti kecemasan, dia seperti klinik kesihatan biasa kat luar sana. Kita ada lunch break hour lah, 1 hingga 2 lah. And then kita tutup pada hari weekend, Jumaat dan Sabtu, dan juga public holiday. Okey. Alright. Okey, yang ni saya rasa apa yang kita buat. Yang ni saya highlight sikit kat sini lah. Sebab adik-adik semua akan melalui satu RME ataupun kita panggil routine medical check up. Semua pelajar baru yang masuk di UMT, anda kena tahu yang anda telah membayar satu jumlah yuran untuk melakukan medical check up. Jadi hak anda lah untuk dirawat lah untuk kita buat medical check up ni. Jangan rasa tak apa ke apa, sebab kita dah dapat duit tu, so datang. Tolonglah datang untuk buat medical check up. Sikit apa yang kita akan buat dekat RME ni, kalau istilah kita sebut RME lah biasanya. Okay, kita akan cek tahap kesihatan general, iaitu kita akan ambil blood pressure kan, blood pressure ni tekanan darah, kita akan cek mata, kita akan cek berat, ketinggian semua untuk tengok BMI. Kita akan buat urine test juga untuk yang simple urine test, and then kita ada x-ray jika perlulah, melihat keperluan semasa. Kalau pesakit itu kita rasa perlu untuk buat x-ray untuk tengok lebih, so kita akan buat x-ray. And then anda akan ada sesi konsultasi lah dengan doktor. Okey. Okey, ini adalah unit emergency. Okey, inilah seperti yang saya sebut tadi. Okey. Untuk makluman semua, ini adalah okey, mungkin adik-adik tanya, macam mana ya kalau ada kes lepas office hour? Satu berita gembira lah kepada semua yang kita baru laksanakan pada tahun inilah. Kita telah melakukan satu penambahbaikan dengan menyediakan extended hours ataupun dalam bahasa Melayunya waktu anjal, waktu yang lebih. Biasanya kita akan servis sampai 4.45 petang kan, ataupun 4.30 petang pada hari Khamis. Tapi kita anjakkan masa, kita memberi servis juga, tapi untuk kes kecemasan sahaja. Janganlah kita menyalahgunakan pula. Untuk kes kecemasan, kita menyediakan satu tim untuk standby di bahagian kecemasan. Yang mana kita buka klinik sampai pukul 10 malam. And then jika ada adik-adik yang ada masalah, tiba-tiba kan sesak nafas, tiba-tiba gigitan serangga berbisa ke, jadi adik-adik boleh call nombor di talian ini. Yang ni kalau adik-adik boleh screenshot ke, boleh simpan, dialu-alukan. Bolehlah seperti waktu berikut. Kalau hari Khamis kita akan start 4.30 lah, semuanya sampai pukul 10 malam lah. Okey, jika berlaku kecemasan selepas waktu itu, jadi kita akan bagi tahu, sebab adik-adik ni semua asasi semua akan duduk di asrama, jadi kita tak risau lah. Di asrama kita akan ada fellow. Jadi bagi tahu fellow lah jika tak sihat, jika perlukan rawatan ataupun confused, tak okey ke apa, boleh bagi tahu fellow. Dan fellow biasanya dia akan call straight away lah 999, ataupun kalau tu dirasa kecemasan lah. Tapi kalau contohnya kes tak kecemasan tapi rasa sakit sangat, rasa tak mampu nak pergi klinik juga, dia orang akan bawa ke klinik berdekatan lah. Okey. Ataupun tu JPAM dan kes-kes lain lah. Okey. Di tempat-tempat lain yang boleh respon lah, sama ada JPAM akan respon ke, ataupun 999 KKM sendiri akan respon lah daripada klinik terdekat lah.
Okey, dan servis extended hours ni yang kita buka hanya untuk pelajar sahaja. Macam tadi pagi kita buka untuk pelajar dan staf. Yang ni kita buka sebab kita memikirkan kebajikan pelajar yang duduk di asrama. Kadang-kadang tak tahu nak sakit bila ke apa, and then kita buka sampai pukul 10 malam lah. Okey, ini contoh-contoh kes kecemasan yang kita akan entertain lah selepas pukul office hour lah. Contohnya sakit dada, kita takut serangan jantung ke apa kan, ataupun pengsan, sawan, renjatan elektrik, kesusahan untuk bernafas, choking makan-makan tercekik, okey, ataupun fever yang teruk sangat lah, demam tinggi sangat. Okey. And then ataupun kena chemical lah, bahan kimia kan, chemical injury, ataupun sakit teruk sangat, muntah-muntah banyak kali sampai tak larat nak bangun katil. Dan kes-kes lain lah, drug overdose, sakit perut yang sangat. Kadang-kadang kita akan macam call parents dulu kan. Call parents, mak ayah jauh. Macam mana nak apa? Mak ayah dah risau dah nak buat apa. Tapi dekat sini sebenarnya kita ada khidmat kesihatan tu sendiri. Jadi parents adik-adik bolehlah mengambil alternatif. Ingat, kalau ada emergency, call fellow, bagi tahu fellow dulu. Jangan simpan seorang-seorang. Okay, jangan menahan sakit seorang-seorang tak sedar diri. Kita pernah jumpa kes-kes yang macam tiba-tiba tidak sedarkan diri seorang diri. Kena communicate lah, bagi tahu dengan kita panggil roommate kan. Kita ada roommate, bagi tahu saya tak okey ke, saya okey ke, macam mana. Kena bagi tahulah. And then boleh call nombor on call kita tu lah jika ada kes-kes emergency yang kita bagi tahu tadi. Okey, ni adalah kita punya farmasi lah. Okey, nanti adik-adik boleh datang dan kita boleh tengok sendirilah macam mana. Okey, ni X-ray kita. Okey, ni dental clinic kita. Kita ada 2 orang doktor gigi yang menyediakan rawatan-rawatan seperti berikutlah. Untuk check up dental, untuk buat filling, untuk scaling, extraction tools, and then untuk emergency, kes-kes emergency lah. Ada yang accident, mulut kita panggil mulut dah terbelah pun adalah kita buat juga. Dan kalau teruk kita akan refer lah ke hospital besar. Okey, ni fisioterapi. Sebenarnya agak bertuah lah kan kita ada fisioterapi walaupun taklah besar sangat. Tapi tak banyak PKU yang ada sebenarnya. Okay, jadi kita ada fisioterapi kat sini sebab adik-adik ni adalah kategori orang muda dan akan bersukan. Banyak kecederaan-kecederaan yang melibatkan sukan lah. Jadi fisioterapi ni antara benda yang memudahkan lah untuk adik-adik, menjimatkan masa jugalah sebab dia berada di klinik kita lah. Okey, ini medical standby lah. Nanti mungkin adik-adik tak nampak lagi tentang medical standby. Nanti kita akan banyak, bila kita sebut UMT ni, UMT banyak dengan aktiviti air kan, ocean kan, kita punya tema pun ocean. Semua orang niche UMT akan pergi bidung. Jadi jangan risau kalau dekat pulau tu sakit perut ke, ada sakit apa-apa, kita pun ada tim medical standby di sana lah. Dan di tempat-tempat yang kita rasa berisiko lah. Okey. Dan kita ada juga penyediaan khidmat untuk first aid. First aid ni biasanya kadang-kadang pelajar-pelajar dia suka buat aktiviti kelab, aktiviti luar akademik. So kadang-kadang kita akan bagi pinjaman first aid jugalah untuk program-program santai-santai, program-program yang berisiko rendah lah. And then contoh kan, jika ditakdirkan untuk mengalami kecelakaan seperti sakit kaki ke, kepatahan ke, kita juga ada menyediakan crutches, tongkat untuk pinjaman lah. Kita buat sistem pinjaman pun ini semualah for free lah, percuma. Okey, contoh kan, mungkin ada yang tanya macam mana kalau masuk ward. Parents jauh, tak tahu kan. Masuk ward hospital kena bayar ke, tak bayar ke, kita ada GL lah. GL ataupun guarantee letter yang cover kelas kedua, sekali masuk tu 2,500. So jadi siapa yang dimasukkan ke ward, kadang-kadang pesakit pergi sendiri ke hospital besar. Kalau adik-adik masuk ward, adik-adik call je kita. So kita akan email GL ni kepada direct SSNZ, Hospital Sultanah Nur Zahirah. Tapi ada syarat lah, syarat dia di Hospital Sultanah Nur Zahirah sahajalah. Melainkan kepada adik-adik yang parents dia, ibu bapa dia bekerja di sektor kerajaan, mungkin dia boleh ada peluang lah untuk pergi ke hospital universiti lain lah. Okay? Ataupun adik-adik yang ada medical card, itu tak ada isu lah kalau dia memilih untuk pergi ke hospital swasta lah. Okay? Alright. Macam mana nak apply guarantee letter ni? Okay. Yang ni adik-adik boleh je rujuk kita lah. Ni kalau dirujuk, kalau kita rujuk
menaiki ambulans kita. Kita dah maklum dah. Kalau admit kita tak maklum. Cuma kadang-kadang ada yang dirujuk, dia pergi sendiri. Macam fellow bawa, pergi malam, pergi hospital. Jangan risau. Sebelum discharge tu, sebelum keluar daripada ward tu, bagi tahu kita lah untuk GL. Cuma menjadi sedikit mencabar kalau berlaku admit di luar negeri Terengganu. Tapi boleh, kita boleh bagi GGL, kita bagi secara online lah kepada student. Kita tak direct lah pada hospital tu. Cumanya kalau pada cuti yang panjang, public holiday yang panjang, selepas itu buka sesi bekerja tu, baru kita boleh settlekan GL lah kepada student. Mungkin berlaku sedikit delay di situ lah kalau cuti. Kalau hari lain insya-Allah tak ada masalah lah. Okey. Kalau adik-adik ada follow up sebelum ini, sekarang ni ada follow up di klinik mana-mana kan, di klinik kesihatan di tempat adik-adik nak sambung pula di klinik pakar di Terengganu, kita juga menyediakan GL lah, yang mana dia orang adik-adik pesakit perlu untuk mohon sekurang-kurangnya 3 hari sebelum daripada tarikh temu janji lah. Okey, jadi tak payah bayar apa-apa. Okey, contohlah ada satu kes saya share sedikit kat sini, admit lah dimasukkan ke hospital disebabkan appendicitis, sakit appendix. Pada waktu cuti yang panjang, cuti pula 7 hari. Tapi pesakit ni dia menghubungi mentor. So mentor hubungi kita respon saja walaupun kita cuti. Cumanya dia pay and claim lah, dia bayar dulu tapi lepas tu dia boleh claim. So tak ada isu lah. Cuma contoh, nak pay pun tak mampu. Kita ada ruang-ruang bicara lah dekat situ. Boleh, kita ada bahagian kebajikan pak sendiri, mentor sendirilah. Jadi jangan rasa keseorangan lah. Apabila diuji tu kita ada cara. Okay. Alright. Okay, tu sajalah saya rasa sedikit taklimat ringkas tentang apa tu PKU kan. Pusat kesihatan ni boleh bagi apa je. Saya rasa kalau yang dengar kat sini adalah parents yang, biasanya parents lah yang suka tanya kan, takut anak sakit kan, jauh di Terengganu kan, tak pernah duduk asrama pula tu. First time ni nak jauh daripada mak ayah. Jadi saya nak adik-adik tahulah bahawa dekat sini kita ada menyediakan khidmat yang macam saya bagi tahu tadi itulah. Okey. Itu sajalah. Okey, terima kasih banyak Dr. Farhana atas pengisian yang saya rasa ringkas tapi sangat bermaklumatlah untuk keperluan pelajar-pelajar tahu apa dia yang boleh didapati daripada PKU lah, pihak PKU dan perkhidmatan yang ada. Okey, alright. So sekarang di chat box saya rasa ada rakan pembantu Dr. Farhana menjawab soalan-soalan yang ada. Okey, sekiranya ada pelajar yang nak memberikan pertanyaan secara live, buka mic, perkenalkan diri, nombor matrik, nama dan teruskan dengan soalan. Silakan. Sekiranya ada. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak bagi soalan. Sila. Okey, saya mulakan soalan dah. Okey, di luar waktu pejabat, apakah nombor kecemasan yang tak dipanggil? Nak di-call. Siapa dapat tadi? Siapa yang simpan nombor kecemasan tu? Ini satu nombor yang kena simpan. Ada screenshot tak tadi? Tadi kita suruh screenshot kan? Itu nombor yang wajib disimpan ni. Simpan sekarang nombor tu. Siapa yang dapat tadi? Nombor apa? Ni, sila. Saya dapat tadi. Sila. Perkenalkan diri dan sila beritahu nombor. Saya Zulkarnain. Nombor matrik A7639. Okey. Betul tak nombor kecemasan tadi? Iskandar Zul ya? Ya. Okey. 011 209 54261. Betul Fana. Okey, Betul Betul. Okey, alright. Okey. So itu adalah nombor yang patut awak simpan dan letakkan di bahagian, kena highlightkan nombor tu sebab itulah nombor mungkin penyelamat pada nyawa awak sekiranya berlaku di luar waktu pejabat yang diberikan. Okey, ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Silakan. Nampak ada beberapa soalan kan dekat chat box kan? Ya, betul. Saya nak pergi ke sana dan kita lihat okey. Banyak tentang berkenaan dengan appointment. Untuk ni tadi ada soalan yang tanya tentang scaling dan juga rawatan braces dan sebagainya tu mungkin dah dijawab pun tadi. Cuma kat situ kalau kita lihat tentang appointment, ada yang daripada tadi
yang kata dia ada appointment, dia dah ada Okey. appointment asal dengan hospital tempat lain, Okey. di negeri lain sebagainya itu. Bila dia nak pindah ke sini, mungkin Dr. Nurfana boleh terangkan Okey, sikit okey. prosedur macam mana lebih jelas. Tadi ada penerangan tadi kan? Ah. Ada, cuma mungkin lebih Mungkin jelas lagi lah okey. nampak tu macam mana proses Okey, dia. baiklah, terima kasih pada adik yang bertanya. Cuma saya sebut dulu pasal dental tadi, mungkin ada saya sentuh, cuma braces tak ada lah. Scaling, yang lain-lain macam yang saya sebut tadi, tooth extraction yang simple tu semua ada. Okey. Kalau untuk, yang ni banyak kes yang berlaku lah, biasanya adik-adik dah ada follow up di hospital tempat adik-adik, and then adik-adik datang Terengganu, nak pergi kat follow up kat sana agak susah lah kan. Jadi adik-adik boleh minta referral letter, surat rujukan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kalau itu klinik pakar lah. Kalau klinik pakar ke klinik pakar. Contohnya adik-adik ada rawatan telinga kan, ENT. Jadi nak sambung, dia ada temu janji yang setiap 6 bulan, setiap 8 bulan. So adik-adik boleh minta je surat rujukan, bagi tahu dekat doktor tersebut, walaupun tak ada temu janji lagi, boleh pergi ke klinik tersebut, cakap saya akan ke UNT pada sekian-sekian hari bulan, boleh tak saya nak minta surat referral. So datang bawa je dekat kita, tunjuk dekat kita, kita akan cuba aturkan tarikh temu janji barulah dengan Hospital Sultanah Nur Zahirah. Okey. Itulah saya rasa. Okey. Okey. So ada soalan di situ juga ditanya, kalau macam ubat-ubatan boleh buat temu janji ke? Contohnya ubat sakit perut, Panadol tahan sakit. Maksudnya ubat-ubatan yang berkala ni, mereka yang perlu ambil ubat. Macam mana? Kalau saya tengok ubat-ubatan yang sakit perut, Panadol yang tu kita panggil ubat-ubatan pesakit luar lah. Dia bukan ubatan spesifik. Contohnya macam ubat yang kena makan hari-hari. Macam thyroid kan, orang thyroid, ada adik-adik yang sakit thyroid, dia kena makan ubat thyroid hari-hari. Ataupun ada yang darah tinggi, kencing manis, dah ada ya zaman sekarang ni. Kita nanti saya tekankan sikit tentang medical check up ni, kenapa kita buat. Yang tu bergantung kepada ubat adik-adik. Sebab kadang-kadang ubat di klinik pakar yang adik-adik dapatkan rawatan, ubat tu tak ada kat tempat kita. So kalau tak ada, kita akan buat referral ke klinik kesihatan terdekat lah. Okay, contoh kalau ubat-ubat yang macam adik tanya Panadol, sakit perut yang biasa tu, kita panggil ubat pesakit luar tu biasanya ada. Dan yang tu tak adalah perlukan appointment, datang sahajalah walk in. Dalam waktu yang kita tetapkan tu lah. Cuma walaupun kita kata kita tutup 4.45, janganlah datang pukul 4.30, pukul 4 suku. Kita nak flow ke farmasi lagi, nak rawat, ambil tekanan darah semua tu kan. So benda tu memakan masa. Jadi datang awal sikit lah. Okey. Itu. Okey. Ada juga soalan yang tanya, Nur Ain Soleha, dia tanya, saya nak tanya, ada ke program derma darah yang diselenggarakan oleh PKU? Bagus lah. Yang ni yang anak-anak muda kita memang suka. Yang ni cemerlang lah. So untuk makluman semua, PKU mendapat antara anugerah penderma darah terbanyak lah sebenarnya. Antara yang aktif, biasanya kita tak ada sendiri, kita tak ada, tapi kita hanya JV lah. Kita joint venture dengan Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kita buat program dan UMT antara penyumbang terbanyak dan aktif. Dia tahniah lah, mungkin adik-adik ni yang sihat-sihat ni nak derma darah memang ada berkala. Kita akan maklumkan. Biasanya kita akan blast lah kita punya tentatif dan jadual tu. Yang kita hanya kerjasamalah dengan SSNZ lah yang buat, sebab kita tak ada kepakaran dan kita tak adalah fasiliti untuk buat. Cuma kita sediakan tempat dan kita sediakan bahan kepada pelajar dan mudahkan pelajar untuk menderma. Okay? Biasanya dalam 3 ke 4 kali setahun juga ada. Okay. Bolehlah derma darah nanti ya. Rejinlah derma darah. Okey. Ada selalu soalan ni, jika berlaku kemalangan di luar kampus. So macam mana proses dia? Dia melibatkan pelajar lah ni. Kalau berlaku kemalangan melibatkan pelajar tu di luar kampus. Apakah kemudahannya, perkhidmatan disediakan oleh PKU pelajar ni? Okey, contoh kalau kemalangan tu berlaku di luar kampus pada office hour. Okey, adik-adik ataupun pada waktu office hour dululah, saya cakap office hour dan dekat dengan UMT lah. Okey, contoh biasanya sekitar kalau asasi ni biasanya dalam kampus je sebab dia orang duduk dekat dalam kampus. Kalau yang yang degree yang dah pindah dekat rumah sewa, kita akan cover dalam kilometer radius yang terdekat lah untuk kita ambil, untuk ambulans kita ambil. Kalau pesakit itu boleh datang sendiri ke klinik, datang je, tak ada masalah. Datang, kita akan rawatlah sebagai pesakit luar. Tapi kalau perlukan, contohnya kemalangan tu melibatkan fracture, kepatahan, so kita refer. Ataupun kemalangan itu melibatkan sampai tak sedarkan diri, tu memang akan respon oleh 999 lah. Orang tengok orang luar, dia akan call siapa. Tidaklah berlaku di Kuala Terengganu. Mungkin adik-adik ada yang tidak berada dekat sini kan, berlaku dekat daerah kita Kuala Nerus kan, Kuala Terengganu.
Tidaklah kita call ambulans PKU nak pergi ambil. Jadi dia akan bergantung kepada tempat dan masa jugalah. Okey, cuma nak bagi tahu kalau apa-apa tak apa. Adik bagi tahu adik kalau berlaku benda tu boleh bangun, boleh berdiri datang, kita ada rawatan tu. Tapi kalau dah tak sedarkan diri tu, orang yang akan responkan untuk kita biasanya orang responden tu yang terdekat tu dia akan call 999 lah. Kalau di call PKU, kalau tersalah call PKU tak apa, it's okay. Kita akan guide. Kita rasa tempat ni jauh, kena kos sekian. Jangan risaulah. Tidaklah kita reject, tapi kita akan guide lah. Di luar waktu pejabat, hingga pukul 10 malam, lebih terhad lah sebab kita hanya ada satu MA dengan staff nurse dengan driver yang standby. Jadi untuk kilometer radius yang dekat, sekeliling UMT, kita boleh pergi ambil walaupun luar kampus. Patutnya kita hanya cover dalam, tapi kita memberi lebih kebajikan lah, kita cover juga sebab kita mengambil kira ada pelajar-pelajar yang di luar kampus, yang tinggal kat luar kampus kan, macam degree semua tu lah. Okay, boleh. Kalau dekat negeri lain, contohnya kan ada juga kemalangan yang berlaku harap-harapnya adik-adik berhati-hatilah, kita tak nak ada kemalangan berlaku. Cuma sebelum ni ada berlaku on the way balik, nak balik jauh kat negeri lain, berlaku accident. Mungkin admit di tempat lain lah macam tadi. So kita hanya boleh bantu dari sudut GL lah. GL ataupun kebajikan-kebajikan lain yang perlulah. Okey. Bagus. Saya harap jelas ya soalannya, jawapan yang diberikan Dr. Farhana tu jelas. Okey. Dan ada satu lagi kata rawatan untuk epilepsi, dia ada ke di KU? Okey, sawan betul. Okey, untuk rawatan epilepsi kita tengok balik. Untuk sambung ubat, ada ubat-ubat tertentu yang mungkin ada kan. Dia ada pelbagai jenis ubat kan epilepsi. So saya cadangkan adik yang ada didiagnose epilepsi, dia adalah dikira penyakit yang special macam tadi juga, ada thyroid, ni penyakit yang common di kalangan pelajar lah. Dapatkan surat referral daripada tempat yang adik-adik sedang rawat sekarang. Biasanya klinik pakar yang akan tengok kan, neurologi akan tengok. So minta referral letter dengan diorang. Jika ubat itu ada di sini, kita boleh sambung. Jika ubat itu tak ada dekat sini, kita akan ambil temujanji dekat hospital besar jugalah. Okay. Kita tengok juga epilepsi ni banyak. Jadi kadang-kadang dia ada dia dah stabil ke belum ke, macam itulah. Jadi nak bagi pukul rata tu saya rasa guide-nya macam itulah. Okay. Yang penting kalau dapat referral letter mudah untuk kita decide. Adik ni boleh dapat kat sini ke ataupun kita kena refer luar. Okay. Ada satu soalan saya nampak di situ, dia tanya tentang thalassemia. Okey. Macam thalassemia ada tak sediakan di PKU? Okey, thalassemia screening kita boleh buat. Kita ada sediakanlah, tapi hanya yang berkeperluan lah. Contohnya yang dah ada genetik ataupun dia punya darah tu nampak rendah, ada. Jangan risau, yang tu boleh juga dibuatlah dekat PKU. Okey. Oh, banyak soalan ni Dr. Farhana. Biasa kalau perubatan ni akan memang banyak soalan. Kalau kita tajuk apa-apa pun berulang tu kan. Dah berulang tu. Okey. Di klinik. Okey, ada pembelian ubat-ubatan di klinik. Rasanya adakah perlu dibeli ubat di percuma? Percuma. Seronok kan? tak? Percuma. Semua percuma sebenarnya. Percuma. Rawatan kepada semua pelajar UMT masuk asasi adalah percuma. Ingat tu. Kecuali ada ubat-ubat tertentu tak Dr. Farhana yang kecuali yang tidak ada dia nak beli untuk orang lain, parents dia ke, yang tu tak boleh lah. Tapi setakat ini memang untuk adik-adik, tapi tidaklah kita membuka untuk pembaziran. Saya nak ingatkan juga adik-adik, saya ambil peluang kat sini sebab ramai yang kata bila percuma tu dah dapat, so mari datang pula hilang, tak makan habis. Jadi kena menghargailah, sebab ini pun adalah khidmat dan kebajikan untuk adik-adik juga. Tapi untuk bila adik-adik dapat rawatan kat sini, walaupun adik-adik kata nak ubat sahaja kan, sebab ada orang yang macam ni selalu sakit kepala, migraine kan, so tak payah beli pun, memang datang jumpa kita percuma. Okey, ni ada satu soalan tentang dentist. Dental appointment. Mungkin secara umum mungkin Dr. Farhana boleh beritahu tentang temujanji. Adakah walk-in tu, apakah rawatan yang disediakan untuk walk-in, mana perlu yang ada appointment? Okey. Kalau kes-kes yang memerlukan prosedur, contohnya scaling, cabut gigi kan, ataupun nak buat tampalan, yang tu perlukan appointment lah. Biasanya dia boleh datang kat kaunter buat appointment, ataupun jika dia bernasib baik masih dia datang tu memang tak ada pesakit, ataupun pesakit yang appointment tu tak datang, mungkinlah boleh disantuni. Cuma kalau tengah sakit sangat, hanya untuk check up
bergantung kepada keadaan lah. Cuma secara generalnya biasanya klinik gigi ni macam klinik-klinik luar juga, dia memang perlukan appointment sebab dia melibatkan pembedahan lah, surgery kan. Dan prosedur mengambil masa satu pesakit lebih kurang 30 minit. Jadi appointment tu adalah untuk mengurangkan waktu menunggu adik-adik lah. Jadi adik-adik boleh kita tak galakkan call, kita galakkan datang kat kaunter untuk buat appointment lah. Okey, sebab kita nak bincang, kadang-kadang kita tak tahu adik tu sakit apa, sakit macam mana, macam tu lah. Okey, ada soalan MC. Okey. MC daripada Dr. di PKU. Untuk pengetahuan semua pelajar, ya, MC ni sangat penting ya kepada pelajar asasi, utamanya bila kita tidak hadir sebabkan sakit, kita hanya boleh menerima certain MC saja daripada pihak-pihak tertentu saja, dan juga untuk peperiksaan akhir nanti bila you duduki final exam. Okey, jadi bila nak dikecualikan daripada menduduki peperiksaan akhir dan mendapat gantian, peperiksaan gantian, perlu dapatkan MC juga. Mungkin Dr. Fahana boleh terangkan sikit tentang pengeluaran MC oleh PKU. Okey. Baiklah, tentang MC ataupun medical certificate lah kan kita panggil. Untuk cuti sakit, adik-adik hendaklah mendapatkan rawatan di PKU lah. Suka untuk saya ingatkan sebab ada banyak kes yang biasanya dia berlaku backdated. Doktor 2 hari lepas saya tak larat, saya nak MC. Tu tak boleh lah. Kalau adik-adik, dan MC bukanlah diminta jugalah. MC ni biasanya kita akan melihat keadaan adik. Adik okey ke, tak okey ke, tak larat ke, adik layak tak MC, kita akan bagi. Ataupun contoh kita rasa, doktor rasa kita layak tapi kita rasa tak larat sangat, boleh minta, boleh tanya, doktor boleh saya sakit, janganlah datang-datang kat kaunter saya nak MC terus. Itu adalah pantang larang sangat dekat mana-mana klinik lah. Okay. Pergi dulu jumpa saya sakit sekian-sekian, doktor dah check, doktor saya rasa saya tak larat, doktor rasa saya layak tak MC. Itu adalah komunikasi lah. Komunikasi. Dan janganlah cuma ada serta-serta sebelum ni, contohnya dia tertinggal kelas, dia tertinggal sebab tidur ke apa. Ada juga yang datang minta kita yang selesaikan masalah itu dengan cara menggunakan MC. Itu salah lah. Salah dari sudut etika lah. Okay. Cumanya kalau ada rawatan dekat luar, contohnya dia melibatkan peperiksaan, dia penting. Kita biasanya adik-adik akan boleh pergi kat klinik luar, contohnya di luar waktu bekerja tadi kan. Pergi klinik luar dapat MC dan datang pada PKU untuk pengesahan lah, pengesahan MC. So benda tu layak je, tak ada masalah. Okey, ada satu soalan berkenaan dengan mental health. Mental health. Sekiranya ada masalah dari segi mental sebagainya itu, ataupun masalah sebelum ini memang dah ada. Dah ada. Pihak PKU ada tak sedia sebarang perkhidmatan untuk mereka ini? Silakan. Okey, bagus soalan ini sangat bagus sebab untuk pengetahuan adik-adik, untuk usia kan, usia 18 tahun ke 25 tahun ni adalah kita panggil average umur yang banyak lah terlibat penyakit mental lah. Bukan nak sekata kena sakit mental, tapi inilah umur yang banyak penyakit mental banyak pada umur beginilah. Jadi siapa yang contohnya pernah didiagnose sebelum ini, sama juga macam penyakit lain, saya amat merayulah dan berharap untuk adik-adik teruskan follow up, jangan putus asa. Mungkin yang sedang diuji yang tak okey sekarang ni, dapatkan surat referral dan datang ke sini. Contoh nanti tak sempat kan, dan nak masuk lagi 3 minggu, saya tak sempat doktor, saya kuasa pendalaman payah, datang dululah, datang dan declare lah, bagi tahu kita kan, saya ada sakit sekian-sekian, kita akan rujuk ke hospital luar. Kita sendiri tidak merawat lah sebab kita tak ada doktor pakar psychiatrist, kita ada MO sahaja, medical officer. Cuma untuk menyantuni terapi yang awal, kita ada kaunselor kan, kita ada pegawai psikologi yang kita akan refer, yang kita mungkin boleh refer lebih awal. Tapi untuk refer ke psikiatris, kalau kes tu dah tak terkawal, kita akan refer kepada kecemasan. Tapi kalau masih terkawal, untuk follow up, sambung ubat, tengok balik keadaan mental okey ke, nak tambah dos ubat ke apa, itu temu janjilah. Dan temu janji di klinik KKM sekarang ni, kalau dulu 2 tahun lepas kita call, kita dapat temu janji dalam masa 2 minggu, sekarang 2 bulan belum tentu. Jadi haraplah adik-adik kan, kalau nak datang ni kan dah prepare kan, nak datang, nak duduk lama, next cuti lambat lagi Encik Farid. Kalau boleh dapat pergi dekat hospital balik, walaupun tarikh temu janji tak datang lagi, pergi je, minta surat referral, minta terus ubat-ubatan yang boleh bertahan lama sikit lah. Janganlah datang seminggu, masa MJM baru nak habis. MJM pula kita pack kan masa tu kan. Kalau boleh rancang awal supaya kita dapat menjadi pesakit yang boleh makan ubat dengan baik lah. Okay. Untuk sakit ataupun yang belum lagi sakit mental. Okay. Harap-harap tak ada lah kan sampai akhir.
Okey, untuk contohnya rasa nak check kesejahteraan mental, sebenarnya masa kita buat medical check up tu kita ada tanyakan dekat situ ada tak masalah mental, masalah emosi pun ada. Dan yang saya difahamkan juga ada pihak HEPA sendiri ataupun pegawai psikologis pun akan membuat saringan kesihatan mental lah kepada pelajar-pelajar. Okey. Alright, jelas ya? Okey tak? Jelas tak semua? Jelas ya? Okey. Ini berkenaan MC waktu exam. Pelajar-pelajar bertanya lah ni waktu exam ni. Satu faktorannya untuk pelajar untuk dapatkan PG, kita taraf pelajar yang mendapat PG iaitu pengecualian daripada menduduki final exam. Okey. Jadi kena ingat sekiranya anda sakit pada hari peperiksaan, maksudnya hari itu ada hari peperiksaan, maka perlu dapatkan MC lah daripada PKU. Daripada PKU dapatkan paling dekat kan, klinik paling dekat PKU, sebab waktu exam mana ada kat luar pejabat kan, semua waktu pejabat. Jadi PKU akan buka dan pelajar kena pergi ke PKU dapatkan MC. Okey, dan MC tu perlu diberikan kepada pensyarah masing-masing, dan pensyarah ambil maklum lah you akan dikira sebagai pengecualian lah daripada menduduki peperiksaan akhir. Peperiksaan itu akan diganti kemudian. Ingat akan diganti, maksudnya awak akan duduk peperiksaan juga tapi diganti kemudian. Tapi katakanlah awak sihat mungkin kita ada minggu awak dia punya paper seterusnya itu 2 hari akan datang, tiba-tiba hari pertama tu dah sihat dah. Dah boleh dah pergi peperiksaan. Jadi teruskan pergi ke peperiksaan seterusnya. Jangan tunggu sampai habis semua paper tak boleh dia hanya hari yang diberikan MC itulah sepanjang hari di mana ada paper dalam tu. Jadi kalau paper final itu awak tak dapat hadir dan dalam tempoh MC itu diberikan, maka itu akan dapat gantian. Tapi mana-mana yang di luar waktu gantian tu, kalau awak rasa sakit lagi, boleh dapat MC lagi lah, tambah MC lagi, sambung balik MC untuk awak dapat gantian untuk peperiksaan seterusnya. Begitu jangan gunakan satu MC tu untuk habis semua paper tak hadir peperiksaan tu. Itu ada peraturan tu. Nanti kita akan ingatkan balik pelajar lah tentang kehadiran ke peperiksaan akhir bila dah dekat nanti. Perkara macam ni banyak pelajar lupa perkara itu. Jadi kita akan bagi tahu maklumkanlah yang tu. Tapi ingat, MC hanya boleh dapat daripada PKU saja. Dia tak boleh daripada klinik swasta kat luar. Dia mesti dapat daripada PKU. Itu peraturannya. Okey, tentang kalau dia datang sah dekat PKU tak boleh juga? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Dia perlu dapatkan daripada PKU saja. Okey. Tu sebab apa, kita tengok daripada jarak tempat dia sebagainya itu kan peraturan dia. Okey, alright. So, ada lagi soalan-soalan nak tanya? Ya, silakan. Sebelum saya baca yang lain-lain kat dalam tu memang banyak, tapi saya nak dengar sikitlah suara petang-petang ni. Petang-petang ni nak dengar suara, ada siapa nak tanya soalan, interaktif sikit. Silakan. Ya. Saya Khairul Lisha. Okey, Nombor Khairul, matrik silakan. A8505. Okey, seperti yang doktor bagi tahu, ubat dan juga perkhidmatan adalah percuma. Ada tak? Sebab kadang-kadang ada certain budak tu dia pergi lagi-lagi dia. Ada had tak? Bagus soalan tu. Okey. Sepatutnya so muka yang datang klinik ni yang tak sihat lah kan. Orang kalau main lagi-lagi dia, maksudnya lagi-lagi dia sakit. Mentang-mentang free datang selalu. Kalau sakit tu datang lah, kita tak ada hype pun. Datang walaupun setiap hari, cuma untuk PKU ataupun doktor yang merawat, kalau dia selalu datang tu, doktor tu tak berjaya untuk menyihatkan dia lah. Okay. Itu another view lah. Betul. Tapi kalau datang suka sangat ke makan ubat. Okay. Saya kalau kita tak suka makan ubat kan. Selalu datang tu sebab apa? Ke dia suka PKU ke? Dia suka berehat kat situ ke? Okay. Tapi tak ada had lah, jawapan dia tak ada had. Cuti kot. Okey. Jelas ya, Khairul? Kalau Okey, ada lagi soalan-soalan? Saya ada soalan. Okey, silakan. Kuat sikit ya. Kuatkan suara sikit. Assalamualaikum. Nama saya Syahidatul Husna. Assalamualaikum. A7090. Kalau saya ada sakit asma, kalau saya nak minta aras bawah boleh ke? Asma. Kolej kediaman lah Kolej kan. kediaman tu. Kalau sesiapa yang mempunyai masalah kesihatan yang tak boleh panjat tangga ataupun mungkin nak panjat katil tak boleh kan, double decker tu pun tak boleh nak dipanjat. Itu adalah di bawah kolej kediaman nanti itu kemudian. Okey, bila dah dapat nombor bilik nanti, bila lampu diri nanti kita akan swap baliklah. Okey.
In fact selepas ni nanti bila you all dah tahu dah siapa bilik siapa, nombor bilik mana, katil siapa. Jadi antara 4 orang tu dah boleh deal dah sebenarnya. You ada semua dah masuk dalam grup ramai-ramai tu kan. Okey, cuba trace siapa-siapa ada bilik ini kalau dah dapatlah nombor bilik jadi you all dah boleh berbincang-bincang dah. Kan barang apa nak bawa Dah sebahagian boleh itu yang boleh kan berkenalan-kenalan. Kita orang dah, kita siapa orang nak dah. share sebahagian itu kan. Tu dah boleh deal dah sebenarnya. Kena carilah kawan-kawan tu. Tak perlu nak tunggu sampai lapor diri pun nak jumpa kan. Sekarang ni dah mula dah. Okey, dah boleh cari kawan, dah boleh bincang tapi untuk siapa-siapa yang kes Kita ada asma, mereka tak boleh bergerak jauh ataupun panjat tangga sebagainya itu kita akan deal kemudian lah kita akan pastikan itu dia ambil maklum lah bila you lapor diri nanti Okey, jelas Okey, ada lagi soalan? Terima kasih. Silakan. Cuma saya selit sikit lah Ah, kan okey, Cik sila, Faris sila. ada sebut tentang berkenalan dulu kan dengan ada. roommate dan housemate kan. Okey. Okey, saya nak galakkan adik-adik lah, contoh kalau ada pesakit yang epilepsi yang Cik just now ada tanya kan. Epilepsi ni sawan dan bila benda tu berlaku kita tak sedar. Jadi penyakit-penyakit yang macam ni eloklah nanti bila dah mungkin tak nak share lagi sekarang tapi kalau dah kenal dalam bilik nanti bagi tahulah. Saya ada sakit sekian-sekian supaya kawan kita boleh tengok-tengokkan kita lah kan. Kita hidup satu keluarga jauh daripada family semua orang ni. Jadi kawan-kawan kita lah keluarga kita. Sebab kadang-kadang mungkin kawan dia ingat dia tidur tak sedarkan diri tidur rupanya tengah sawan. Tak sedarkan diri. Jadi penyakit-penyakit macam ni kena bagi tahulah. Contohnya ataupun orang yang senang alergik kan. Contohnya dia tiba-tiba dia sesak nafas. Kawan dia ingatkan tengah buat apa kan. Jadi kita kena communicate lah adik-adik Ya, betul. Ataupun kalau masalah mental kita rasa mungkin mental ni kita ada rasa susah sikit nak share kan sebab kita trust issue. Berkenalan dulu, cuma at least memberitahu itu tidaklah stigma. Macam itulah. Tak payah cerita masalah kita tapi beritahulah saya ni ada penyakit saya tak okey sikit, saya mudah anxiety sikit ke. Tidaklah kawan tu menakut-nakutkan ke apa. Cuma kawan-kawan semua orang kena menjadi satu, saya rasa rumpun yang baik lah. Kita kena sayang menyayangi, tengok each other, taking care of each other. Sebab inilah family adik-adik kat sini. Janganlah kacau orang nak masuk. Betul. So kena kenal tu sebab kita dah mula bukan kenal dalam grup menti pun dalam kakak berapa, macam-macam. 40 lebih orang tu pelajar tu pun dah ramai dah kat situ. So kena kenal lah. Jangan tunggu hari lapor diri baru nak kenal. Dah boleh mula kenal-kenal dah sekarang ni supaya awak dapat menyesuaikan diri, dah tahu dah okey latar belakang masing-masing sebagainya itu. Jadi bila masuk saja bilik nanti awak dah tahu dah. Okey, dah tahu dah siapa dia ni. Okey. Alright. Ada lagi ke soalan-soalan nak tanya? Kita hanya akan sampai ke 4:30 petang. Okey, tapi sekiranya tak ada soalan kita boleh habis awal tapi kalau ada lagi soalan-soalan nak ditanya mungkin saya sendiri ada soalan Dr. Farhana. Untuk masalah mental ni apakah masalah mental yang kerap kali berlaku di kalangan pelajar dan apakah simptom-simptom yang mungkin adik-adik ni boleh kenal pasti. Dia tengok kawan dia semacam aja kan. Tu tak mungkin tak seceria sebelum ini. Jadi ada tak tanda-tanda yang mereka boleh kesan bahawa mereka ada masalah mental? Ya, ini soalan yang sangat baguslah kan. Satu dari sudut saya rasa macam mana kita nak kenal orang yang sakit mental. Satu, yang kedua macam mana kita nak tahu kita sakit mental. Saya rasa soalan tu dululah. Sebab kadang-kadang kita tak sedar. Kebanyakan pesakit akan datang dia rasa ada orang dia tak tahu, mungkin cara dia dibesarkan, dia tak tahu nak validate emotion, dia tak tahu sedih tu macam mana. Cuma dia tahu datang-datang sakit sesak nafas, tak boleh tidur, sakit dada dan rasa kosong. Tapi dia tak tahu dia tak okey. Dia tanya kenapa datang, okey ke? Okey, katanya okey lah. Lepas kita selidik, oh rupanya dia ada masalah yang sangat besar, ada trauma dalam hidup dia semua. So kita tengok dia, rupanya dia dah sampai tahap dah depression dah. Okey. So kalau diri sendiri yang kita boleh tengok adalah kesukaran tidur malam. Itu adalah simptom awal lah. Ataupun overthinking. So susah. Jadi macam nak fikir semua. Selalu fikir dan fikir tu negatif. Ataupun ada rasa tak guna. Hopeless lah bahasa dia. Hopeless, helpless. Kurang rasa tak nak hidup. Rasa nak mencederakan diri sendiri. Ataupun rasa hilang motivasi.
ataupun bertukar behavior. Dulu saya adalah seorang yang outspoken, kita berani ke depan, tiba-tiba kita jadi nak isolate diri, nak duduk diam-diam, tak nak jumpa orang, tak nak cakap dengan orang. Itu pun tanda-tanda awal lah. Ataupun ada gejala yang kita dah sampai tahap disorder, tak mampu urus diri dah. Tak tahu nak bangun tidur bila, nak mandi bila, nak makan bila. Sampai tak makan 2 hari pun rasa macam mayat hidup di atas katil. Tak boleh nak menolak diri untuk melakukan rutin harian, itu dah dikira disorder lah. Okay. Ada juga yang biasanya yang paling banyak antara anxiety dan depression lah kalau di kalangan pelajar ni kan. Ada juga simptom diagnosis lain, contohnya PTSD, iaitu selepas trauma dia mendapat depression kan. Mungkinlah dia ada trauma yang besar dalam hidup dia. That's why adik-adik please be nice to each other kan. Adik-adik ni datang dengan pelbagai background, bangsa, negeri, keturunan, background yang susah senang, ekonomi faktor pun berbeza. Okey, tidaklah kita semua ni hidup-hidup. Ada yang sebenarnya untuk pengetahuan adik-adik, ada yang datang dengan duit pinjaman kan. Ada yang datang dengan duit ibu bapa yang dapat bagi, adalah. So be nice sebab ada orang yang tengah struggle hidupnya. Mungkin dia datang sama belajar sebab motivasi terakhir dia adalah belajar. Mungkin baru minggu lepas dia fikir untuk menamatkan riwayat hidup dia. So bertanya khabarlah pada orang sekeliling juga. Okay. So macam mana Encik Farid tanya, macam mana nak tahu orang tu depression ke tak? Kadang-kadang kawan kita tu suka menyendiri seorang-seorang dalam bilik. Ada orang yang introvert, nanti tiba-tiba orang introvert marah kat saya. Saya pun tak suka keluar makan, saya tak suka sembang dengan orang. So dia memang ada karakter macam tu ya. Janganlah terus kita, dia ni depression lah dia. Janganlah gitu. Cuma kalau kita nampak dia lain dah, dia asyik menangis seorang diri dalam bilik. Dia eye contact dia pun macam pelik kita tengok kan, macam termenung banyak. Lepas tu belajar-belajar belajar-belajar tak boleh nak fokus kan. And then dia rasa nak kalau nampak cederakan diri sendiri tu, adik-adik kena teruslah, memang kena dia tak tahu, kadang-kadang diorang tak tahu nak minta tolong. So kita memang kena lending hand, hulurkan tangan. Awak okey tak? Simple question tu sebenarnya dah memberi satu makna dalam hidup. Anda tak tahu, mungkin anda adalah orang yang hanya anda seorang je yang tanya dia okey ke tak. Family dia dah tak ada dah. Contohnya sebatang kara kan, kita tengok ada yang sebatang kara tak ada. Dia datang survive kat sini seorang diri. Ada juga macam tu. So bertanyalah okey ke tak. Kalau tak okey, ada nak cerita ke tak. Okay. Kalau tak rasa macam perlu dibantu, datanglah bawa ke PKU. Ada juga pelajar-pelajar kita yang baguslah, dia sedar. Dia nampak kawan dia tak okey, kawan dia dah lama dah pendam ni. Sebab ada orang tak nak bercerita, dia tak pandai nak cerita, bawa datang PKU. So kita dapat tengok, rupanya dia dah ada masalah depression dah lama, semua macam itulah. Okey. Okay, jelas kepada kawan-kawan semua. Mula itu sebab saya galakkan kenal daripada awal lagi dah. Kenal supaya nanti bukan saja awak menjaga orang akan jaga awak. Itu satu perkara yang penting lah. Okey, itu satu. Ada juga soalan yang penting berkenaan penyakit berjangkit yang perlu dikuarantin. Mungkin Dr. Farhana boleh jelaskan? Okey, kalau kita tengok dekat sini, kalau sebelum ni saya sempat memegang platform Ketua Unit Kesihatan Awam lah. So saya boleh ulas sikit lah kat sini. Penyakit berjangkit setakat ni kita tak adalah seperti dahulu zaman COVID kan. COVID je kita kena, itu adalah kuarantin wajib. Yang memang isolasi lah, kena isolasi dan tak boleh keluar pada tempoh yang sekian-sekian diberikan. So sekarang ni kita dah hidup dengan COVID, so benda tu dah tak ada lah. Cuma kita ada juga untuk langkah kawalan penyakit berjangkit di peringkat universiti. Sebab kita faham adik-adik ni satu bilik sharing 4 orang dan double decker, close space. Contoh penyakit berjangkit yang biasa dekat pelajar kan, kita ada chickenpox, influenza, COVID sendiri, ada juga ataupun penyakit-penyakit herpes zoster, macam chickenpox tadi jugalah. Kita akan sediakan satu bilik lelaki dan satu bilik perempuan, ataupun kita panggil sick bay lah. Bilik tu memang kalau contohnya biasa setakat ni untuk chickenpox dan influenza lah, kita akan galakkan dia sebab dia orang layak untuk mendapat MC yang lebih lama lah, mungkin 3 ke 5 hari bergantung pada dia punya penyakit. So kita akan minta sama ada kalau dia tak nak balik rumah, kita akan sediakan bilik lah untuk dia duduk, untuk dia lebih selesa. Kalau tak dia nak kena pakai mask dalam bilik je kan semua. Ataupun kawan-kawan dia yang tak selesa, kita ada sediakan bilik. Setakat inilah, tapi bilik ini dia tidaklah wajib untuk
Kalau anda didiagnose tu, anda kena duduk kat situ. Dia adalah lebih kepada tawaran untuk lebih selesa. Selesa pada dia, selesa pada orang sekeliling dia, dan kita pun elakkan penularan. Itulah. Macam tu. Dan Kita panggil isolasi kendiri lah. Lebih pada self. Macam sebelum ni ada kes pelajar ni yang berkaitan dengan peperiksaan akhir juga, mereka dikuarantin tapi mereka menjalankan peperiksaan di dalam bilik itu. Betul. Boleh ni dibenarkan kan? Okey, kalau peperiksaan kan sebenarnya kita ada hubungan baik lah kan dengan akademik. Jika anda dah tempoh kuarantin, contohnya influenza. Influenza ni sebab dia lebih kepada airborne, udara. Kalau penyakit yang kulit ni mungkin payah sikit nak sentuh-sentuh kan. Airborne, kita kalau adik tu larat lah, maksudnya adik tu mampu untuk melakukan peperiksaan, dia boleh melakukan peperiksaan di klinik kita. Kan ada pengawas peperiksaan, kita akan sediakan bilik dan dia akan datanglah kat klinik kita. Tapi kena maklumkan dekat kita. Kalau tak maklum, kita tak sediakan. Yang itulah. Okey, jelas. Okey, jelas semua? Ya, ada lagi soalan nak tanya? Kita buka lagi 1-2 soalan lagi. Ya, silakan. Okey, jelas semua ya. Sekiranya anda ada penyakit serius ya, ataupun mungkin kecacatan serius ya yang berlaku, mungkin awak nak tanya apa-apa tentang sokongan ya yang boleh dibuat oleh diberikan oleh PKU. Okey, rawatan sokongan yang ada dekat sini. So boleh berhubung teruslah dengan PKU nantilah kemudian nanti. Kalau tidak ada soalan lagi, okey, jadi kita dah sampai ke hujung Dr. Fahana hujung ini dan tempoh yang 1 jam ni, rasa banyak perkara yang kita dah sentuh. Okey, perkara yang berkaitan dengan kesihatan awam pelajar dan juga perkhidmatan yang telah diberikan Okey, so terima kasih kepada semua kepada semua pelajar kerana sudi tunggu sampai ke petang ni slot terakhir ni. Tapi pada saya slot yang sangat penting untuk penting pada semua pelajar lah perkhidmatan yang ada. Jadi sekali lagi take home point yang kita boleh dapat daripada sesi ini adalah yang first sekali adalah nombor perkhidmatan emergency tu jangan lupa save. Okey, save nombor tu. Okey, sampai sekarang supaya nanti bila masuk nanti dah tahu dah apa nak buat apa nak buat dan apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan di luar waktu pejabat satu. Yang kedua ni adalah bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan yang sedia ada. Okey, sila bersedia dengan ubat-ubatan dengan appointment yang perlu dapatkan referral letter daripada hospital berkenaan, daripada klinik berkenaan untuk dipindahkan ke hospital ACNZ Sultan Zahirah supaya rawatan dapat diteruskan di sinilah. Okey, dan juga ubat-ubatan pun cukup untuk tempoh masa yang agak panjang. Okey. Jadi kalau tengokkan kuliah kita mula 21 Januari itu kita ada sampai 7 minggu lepas itu. 7 minggu, seminggu dah habis, 6 minggu lagi. 6 minggu sebelum mereka bercuti pertengahan semester. Jadi mungkin ubat tu perlu cukup untuk yang 6 minggu itu. Okey, 6 minggu tu ubat-ubatan ni lah yang penting dan sekiranya tidak cukup dan sebagainya itu mungkin dia boleh ke PKU lah untuk dapatkan awal lah, jangan tunggu ubat habis. Ya betul lah, datang awal dapatkan awal supaya nanti sentiasa ada ubat itu Ini untuk mereka yang memang bergantung kepada rawatan ubatan secara berterusan ini itu yang perkara yang kedua. Perkara yang ketiga adalah dari segi masalah mental tadi. Saya percaya masalah mental ni sangat kerap dah berlaku di kalangan muda-mudi. Kita ingatkan bayi-bayi kita je Dr. Fahana yang stres kadang-kadang pelajar ni pun muda-muda dah stres dah disebabkan oleh pengaruh sosial media dan sebagainya itu. Jadi sila siapkan dirilah dengan keadaan itu, kenal kendiri kan, maksudnya kesihatan kendiri itu kena kenal apa penyakit kita dapati, masalah kita hadapi, jadi kita boleh lakukan apa yang kita patut untuk diri kita lah, dan satu lagi untuk membantu orang lain. Bantu orang lain sekiranya mereka juga menghadapi masalah yang sama. Okey, itu saya harap itu 3 take home point kita boleh dapatkan daripada sesi ini. Okey, kalau jadi itu saja daripada sini saja kami nak dari pihak MJM Asasi STEM 2026 ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fahana kan sudi dan juga rakan pembantu yang hadir pada hari ini juga untuk membantu untuk sesi yang amat penting ini dan yang lain-lain seperti mana biasa perlu ke masuk ke breakout session untuk sesi mengambil kehadiran. Siapa-siapa yang belum lagi merekodkan kehadiran, dia terus masuk sini, tak sempat masuk breakout session tadi. Sila pergi ke sana dan untuk melaporkan kehadiran masing-masing Alright.
So dengan itu terima kasih ya, kita tamatkanlah ini dengan apa, dengan tinggi-tinggi kebahagiaan kepada semua pihak yang terlibat. Dan ingat esok ya, seperti mana biasa pukul 9 pagi. Okey, maksudnya pukul 8.30 dah kena masuk breakout session, bukan 9 pagi nak baru masuk. 9 pagi session bermula ya. Okey, jadi tapi kita akan masuk 8.30 pagi. Masuk siap-siap dalam breakout session, gunakan link yang sama okey untuk melaporkan apa kehadiran masing-masing ya. Okey, so ketua-ketua menti masing-masing silakan pastikan anda ada dalam breakout session, dah diambil kehadiran dan barulah mereka join ya. Apa orang kata the bigger stage lah kat luar tu untuk sesi yang seterusnya. Okey. Alright. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih Dr. Farhana. Okey. Dan kita jumpa lagi esok ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih Zah. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you.